Kembali lagi ke perlawanan bronze medal SEA Games Thailand 2025. Sepak mula dilakukan oleh Azwan Zuhairi. Malangnya bola terus straight out dan free kick diberikan kepada pasukan Filipina. Bola dimainkan, dilebarkan ke sebelah kiri. Bola dikeluarkan ke sebelah kanan. Satu offload dilakukan oleh pasukan Filipina. Kembali masuk ke dalam. Clear up yang gagal dilakukan. Lepas di situ. Berjaya ditangkap oleh Hafizi Sudin. Berjaya dimenangi. Laju dimainkan semula oleh Azwan Zuhairi. Bola dilebarkan ke sebelah kiri. Kembali ke dalam. Azwan Zuhairi. Dilebarkan semula ke sebelah kiri oleh pasukan kebangsaan. Kosong di situ, larian di hujung padang. Bola dikeluarkan oleh Hamka Ilham ke sebelah kanan padang. Azwan Zuhairi. Satu pick and go. Dami yang cantik daripada Shah Izwan melepaskan diri. Terus berlari ke underpost untuk try pertama pasukan kebangsaan di peringkat bronze medal SEA Games Thailand 2025. Cantik. Satu dummy daripada Shah Izwan. Conversion kick yang akan diambil oleh Azwan Zuhairi, yang merupakan seorang pemain veteran yang pernah mewakili kebangsaan di SEA Games 2017 yang telah berjaya mendapatkan emas pada tamasya edisi tersebut. Ulang tayang ditunjukkan. Try daripada Shah Izwan untuk try pertama kebangsaan. Malaysia berada di hadapan dengan 7 mata ke atas pasukan Filipina. Sepak mula yang cantik daripada Azwan Zuhairi. Lifting yang cantik, tapi malangnya tangkapan yang kurang kemas. Lepas di situ pemain Filipina offload, dikejar oleh Hamka Ilham. Berjaya di tackle. Tapi offload lagi satu, dikejar oleh Azwan Zuhairi. Tidak berjaya. Try penyamaan untuk pasukan Filipina oleh pemain bertubuh besar ini. Hanya beberapa saat ataupun minit sahaja selepas try pertama pasukan kebangsaan. Sepakan conversion jauh masuk untuk pasukan Filipina. Kedudukan semasa 7-7. Masih lagi berbaki 3 minit untuk separuh masa yang pertama. Sepak mula daripada pasukan Filipina. Kehadapan ditangkap baik oleh Azwan Zuhairi. Dilebarkan ke sebelah kanan. Satu step in. Tidak lepas. Dilebarkan semula ke kiri padang. Step in yang menarik. Azwan Zuhairi masih lagi offload kepada Hamka Ilham.
larian pantas. Mencari siapa? Tidak berjaya meloloskan diri di situ. Kembali lagi ke sebelah kanan. Pick and go. Offload ke sebelah kiri. Hamka Ilham. Lepas. Oh, sayang sekali. Oh, di situ satu foul play di mana pemain Filipin menarik scrum half pasukan kebangsaan. Quick play daripada pemain Malaysia. Dilebarkan semula ke sebelah kiri. Oh, tidak, masuk semula ke dalam. Satu support play yang menarik. Blindside. Tidak lepas. Kembali masuk semula ke dalam. Hafizi Sudin. Lagi sekali blind pass kepada winger pasukan. Lepas. Satu offload. Shah Izzuan lagi sekali. Untuk pasukan kebangsaan. Try kedua. Dengan try ini, Shah Izzuan meletakkan pasukan kebangsaan berada di hadapan dengan 5 mata. Oh, bijak sekali permainan di bahagian blind oleh Azwan Makzizi. Ataupun lebih senang dipanggil sebagai putih. Conversion berjaya di situ, menambahkan lagi 2 mata. Malaysia berada di hadapan dengan 14, berbalas 7. Berbaki lebih kurang 15 saat untuk separuh masa yang pertama. Sepak mula daripada Azwan Zuhairi ke sebelah belakang kanan padang. Larian terus oleh pemain Filipina. Dummy pass. Lepas di situ. Offload. Agak scrappy. Satu tendangan oleh Hamka Ilham. Sayang sekali, terlalu jauh untuk dikejar. Dan itulah penamat untuk separuh masa yang pertama. Malaysia 14, Filipina 7.